Halo Malaysia, halo. Inilah sebuah negara merah putih, negara merdeka hadiah, negara yang mendapat kemerdekaan daripada hadiah daripada Raja Belanda. Dahlah pakai bendera Poland. Selain mempunyai negara yang sangat besar, Indonesia, anda boleh lihatlah macam mana askar mereka berkawat. Macam katak dah. Indonesia satu-satunya negara yang paling miskin di Asia Tenggara. Walaupun negara ini miskin, mereka sanggup berhutang dan kebeluran kerana takut dengan Melaya. Indonesia telah membeli beberapa kapal Bramijaya, frigate Cosberg, dan akhirnya ramai rakyat Indonesia kebeluran dan lari ke Malaysia. Itulah sikap Indonesia yang jahat ini. Bukan saja suka mencuri dan berkelim, bangsa Indonesia juga amat takut dengan Melaya. Banyak kali Malaysia telah warning dan halau Navy Indonesia di Ambalat, di Selat Melaka. Beginilah nasib jeneral-jeneral Indonesia di laut. Macam mana bung? Macam mana dengan TNI? Jangan takut Kapten, mereka telah melarikan diri. Macam inilah keadaan di laut. Ini adalah lanun-lanun Endon. Biasanya Indonesia Navy tidak berani masuk ke laut di Selat Melaka ataupun Laut Cina Selatan. Kata Jeneral Malaysia, ya tuan, kebanyakan orang Indonesia ini penakut. Mereka mencuri ikan dan merampas kapal-kapal Malaysia. Aktiviti melanun Indonesia ini telah dikesan di Sumatera Kalimantan. Warga Sumatera Kalimantan juga banyak kali minta Malaysia ganyang Indonesia. Tapi Malaysia tahu, bila perang dengan Indonesia, kita akan dapat hutang. Jadi tak ada negara yang mau perang dengan Endon. Okey guys, macam inilah peperangan di antara mereka dengan negara Indonesia. Kalau anda nak tahu, negara Indonesia ni bukanlah sebuah negara yang menang. Mereka selalu kalah. Beginilah bagaimana TDM ronda di Laut Cina Selatan, di Selat Melaka menjaga perbatasan. Jika kita lihat pendatang-pendatang Arab Indonesia juga kadang-kadang kita tembak. Tapi nak buat macam mana? Mereka yang bunuh mereka diri sendiri. Banyak rakyat Indonesia yang mati semasa mau masuk Malaysia guys. Okey geng. Selain itu, jika anda pergi melihat macam ni lah aksi TDM lawan lanun. Itu lanun Indonesia. Mari kita tembak. Boleh dikatakan setiap bulan, setiap hari lanun Indonesia ditembak sehingga mati kerana mereka ini sangat kurang ajar. Okey guys, berbanding dengan tentera udara Indonesia, adakah kuat? Tidak. Indonesia membeli jet-jet tapi mereka takut masuk ruang udara Malaysia. Jika anda membeli jet, anda sepatutnya menceroboh macam askar Malaysia. Macam inilah nasib jika berperang dengan Rafael Indonesia. Kebanyakan Rafael Indonesia akan jatuh ditembak oleh peluru pandu. Navy Indonesia juga takut berperang kerana mereka tidak mempunyai orang kata satelit seperti Malaysia. Jika anda lihat koordinasi perang di RIMPAC, negara Indonesia satu-satunya negara yang dia mampu untuk menembakkan peluru pandu menggunakan sistem NWIS milik Amerika. Navy Indonesia juga dikatakan takut membawa kapal untuk berperang kerana kapal mereka kosong. Banyaklah kebodohan mereka ni. Sebab itulah kita buat kajian bahawa Indonesia ni memang sebuah negara yang sangat lemah. Okey, bercerita pasal Jakarta. Berapa minggukah tempoh yang diambil untuk menjajah Jakarta? Tak lama. Biasanya dalam 2 minggu ataupun berapa hari. Ini kerana Jakarta tidak dilengkapi dengan peluru pandu darat ke permukaan. Kebanyakan askar Endon bergantung dengan Navy mereka seperti Bramijaya untuk mencegah serangan Malaysia. Begitulah nasib. Mari kita lihat aksi Malaysia menyerang. Mampus. Beginilah nasib Tentera Nasional Indonesia dan Navy Indonesia. Selain itu, 6 kapal selam Indonesia juga tidak ada peluang langsung di Selat Melaka. Kalau masuk je, mereka akan dikesan dengan mudah oleh rotor rapis. Di salik peperangan ini, Malaysia akan dapat untung yang besar. Selain memerdekakan banyak wilayah, bangsa Indonesia juga akan dijual kembali sebagai babu di luar-luar negara lah. Beginilah kebanyakan Navy Indonesia ni saya tindak lah. Pergi mana-mana perang pun mereka ni memang tak mampu nak perang. Jika anda buat kajian, Navy Indonesia lah paling banyak kapal buruk yang berusia hampir 60 tahun. Jika kita lihat kebanyakan derun pemburu Malaysia di Sabah, Sarawak, Melaka sudah mengesan pencerobohan Indonesia. Walaupun rakyat Indonesia banyak ceroboh, tapi Navy Indonesia, tentera dahsyat Indonesia juga sangat lemah. Jika kita menyerang Indonesia, jika Indonesia mendarat ke Malaysia, mereka akan menjadi
And then jika kalah, tempat mana yang mereka akan lari? Mereka akan lari ke Makassar dan Sulawesi untuk menyelamatkan diri. Ke bom. Macam ni lah nasib ya. Jakarta jika perang dengan Malaysia. Sebab itulah saya cakap Indonesia ni antara negara giveaway, merdeka pun hadiah. Bernasib baik. Lepas tu dia bunuh sultan-sultan semua. Dia ni memang orang kata tak ada apa nak dibanggakan. Okey guys. Selain Malaysia menjajah Indonesia, berjuta-juta rakyat Indonesia akan surrender lah. Kita akan menguasai nikel milik Indonesia. Nikel ni untuk buat bateri guys. Negara China perlukan bateri dan nikel. Selain itu, Indonesia adalah negara naungan dia daripada Belanda, masih berhutang Belanda. Selain itu, Malaysia juga akan mendaratkan askar di Papua dan bantu OPM memerangi askar Indonesia. Jika anda lihat, negara Indonesia ni memang antara negara yang paling tak kuat lah dengan teknologi. Selain menghalau Indonesia daripada benua Asia Tenggara dan membubarkan Indonesia, anda lihatlah macam mana ya cara askar mereka berkawat. Memang sangat buruk guys. Selain mempunyai tabiat mencuri dan juga kejahatan yang melebihi negara-negara lain, bangsa Indonesia juga dikatakan akan dihalau lah daripada Pulau Jawa ni, sebab pada masa akan datang bukan saja pulau ni akan tenggelam. Selain menjadi bangsa penakut di Asia, bangsa Indonesia juga dikatakan akan menjadi bangsa yang paling sial. Apapun, hidup Malaysia, Malaysia menang.